jalan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang Ya Allah, kasihannya Gegel. Cantik baju dia. Alhamdulillah. Saya tengah tunggu perasmian daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, adakah kita berjaya ataupun tidak? Kita kena banggakan cikgu. Tak ada sia-sia apa orang kata 5 malam. Dapatlah something yang sangat precious. Yes. Di atas itu untuk menyambut So, kita orang punya tips ialah macam ni. Nanti dia kan tengah merasmi-rasmi kan kita mestinya. Datuk Seri notice. Yes. Hope dia notice kita orang, okay? Bye. Satu soalan je, please. Oh, kekecil. Kerajaan Selangor mengeluarkan ketibaan yang hormat Datuk Seri Perdana Menteri Kepresidenan Selangor bersama dengan Pesta Bulan Berbangsa Parlimen. Kemaluman yang amat berhormat Datuk Seri Perdana ini akan menunjukkan Datuk Seri macam sambil menguruskan pentadbiran negara, bagaimanakah Datuk Seri dapat membutuhkan masa? Sambil menguruskan pentadbiran negara, bagaimana Datuk Seri dapat memperuntukkan masa untuk membaca Datuk Seri? Disiplin. Tiap malam seperti mana baca Quran sekurang-kurangnya 10 minit, baca buku juga. Terima kasih Seri. Terima kasih. Percaya. Dia macam sangat tak expect kebrutalan tu. Like what we going through is such an experience. Like we will never not tell anybody. Hari kita dengan macam biasa. So, kita dah melepasi cabaran. Saya dah pun tak expect Laila jerit macam tu. Tapi dah ada jerit kita join je. Kuat dia macam dia bukan kuat ke apa. Tak ada macam tiba-tiba tau macam tengah jinyak kan. Dia faham. Sebab dia tengah sign kan. Okay, so baiklah. So saya nak cakap terima kasih kepada orang-orang yang bekerjasama dengan saya. Terima kasih kepada cikgu dan juga puan. Sangatlah baik guys. Sangat. Cakap apa? Ni. Okay, exclusive interview success. Berjaya. Kalau free jemput datang. Kita bagi soalan Cepu Mas. Boleh. Jadi nggak ada suara dorang. jalan cuek baru malu. Aduh ada ini mau